Sebab apa Puan nak jual RM25 dekat zaman yang semua barang makin naik, makin mahal Puan? Kerana saya mahu dalam keadaan ekonomi krisis sekarang ini, semua anak-anak kita ibu bapa boleh sambut birthday mereka yang mana setahun sekali. Jadi tidak ada alasan untuk mak ayah tidak sambut birthday anak-anak. Ni cakap ni naik bulu rumah tu. Saya ada anak Puan, saya terasa agak ni. Assalamualaikum. Hari ni kita di Damiras Bread, pusat segala mak nenek kek yang ada dekat Perda. Kita bersama dengan owner dia sendiri, iaitu Puan Zuraida. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Puan, saya tengok kat sini banyak sangat kek. Boleh tak Puan recommend kat saya mana kek yang paling best seller kat sini? Kek murmur kerana kualiti, value dia lebih mengatasi daripada harga. Dia iaitu baru RM25. Kalau tengok tu macam RM50, macam RM70, macam RM80. Ni saiz 8 inci. Saiz lebih kurang muka tuan. Tunjuk sikit, sama saiz tak muka? Sama saiz muka. Masya Allah, baru RM25. Kita buat macam-macam rupa, macam-macam rasa kita ada. Kalau kata nak buat hiasan selamat hari jadi ke, anniversary ke, boleh tulis lagi ke? Boleh sangat-sangat. Nak tulis apa? Nak lukis muka you all pun boleh. Muka bini pun kita boleh lah lukis orang lady ke apa semua. Okey, menarik dah. Tapi kek ni Puan, siapa yang hasilkan secantik ni? Chef-chef kita memang ramai kat sini. Semua ada cert chef. Walaupun kek RM25, tapi chef-chef yang buat, so hasil dia memang berkualiti lah. Selain kek murmur Puan, tengok ada kek apa lagi yang kat sini? Yang selalu orang cari juga ialah ni kek ni 72 pieces. 72 orang boleh makan ni. Harga mampu milik, harga mesra poket ni baru RM88. Satu keluarga kena buat majlis hari jadi ke, nak buat pergi ke majlis-majlis di office ke, sekolah ke, boleh bawa benda ni. Cukup untuk 2 kelas makan. Selain daripada kek tadi, ada kek apa ni chef-chef kita tengah buat ni? Mereka sedang buat kek custom. Kalau siapa-siapa nak buat gamak rupa handbag ke, apa-apalah whatever gamak semua kita boleh buat. Even rupa sendiri pun kalau nak bubuh atas gamak tu kita boleh buat. Boleh lukis semua. Nak 3 tingkat, 5 tingkat, 10 tingkat, semua kita boleh buat insya-Allah.